Hai, selamat malam semua. Hari ni kita bersama lagi dalam dunia RC. Saya Helmi sebagai moderator. Kali ni pemanggil pasukan daripada skuad pembinaan kita, iaitu daripada dunia RC. Sedang berhad. Okey, di sini kita ada excavator dan juga case dengan lori simen. Di sini yang ada 3 orang yang berkuasa di atas mereka, iaitu Cik Kasim, Ali dan juga Cik Amin. Amin membawa lori simen, Cik Kasim membawa kes, Cik Ali membawa excavator. Selamat datang ke podcast kita pada hari ini. Sama-sama kita pun berbesar hati kerana dipanggil pada malam ini. Terima kasih pada Cik Elmi jugalah sudi memanggil kami. Betul Cik Kasim, Cik Ali. Betul. Kami pun berbesar hati dah tak pernah datang ni menghadiri podcast ni kan. Macam mana? Boleh cerita sikit latar belakang ni. Kami Ali, Kasim dan juga Amin, kita orang ni satu pasukan lah. Kami ni dalam skuad pembinaan kami dihantar untuk membersihkan kawasan. Tengok pada job skop lah. Kalau diminta untuk membersihkan kawasan, kita akan membersihkan kawasan lah. Jika tidak, kita akan lebih fokus pada kerja-kerja rencana lain lah. Macam membuat bersih sungai. Ada yang pergi menghantar simen ke kuari, ambil simen di kuari dan hantar ke pembinaan lain. Gitu lori simen. Macam excavator ni yang lebih kepada pembebasan kawasan, sungai, dan juga macam kes dia buat longkang. So kita ambil job scope yang kecil lah. Bukan job scope pembinaan yang membuat bangunan tu. Itu lain lah. Itu isi lain. Ini kami lebih kepada pembersihan kawasan macam tu. Macam tu. Macam mana dengan perjalanan awak punya semua carrier lah. Perjalanan carrier kita macam ni lah. Kita berdasarkan lesen dan juga berdasarkan permintaan kan. Kita lebih kepada tak terikat sangat dengan Cik Badrul ni. Tapi ini kita sebagai rakan niaga, macam rakan niaga lah. Rakan niaga kita rakan niaga, partnership lah. Jadi kata kami sebagai pemandu lah kenderaan ni. Kenderaannya adalah pemilik syarikat kan. Jadi kami bawa saja kenderaan ni untuk di atas kerja-kerja yang dijalankan lah. Okey. Faham. Macam mana dengan kehidupan ni ialah kerja pembinaan yang kami tertakluk pada akta pembinaan CIDB lah jugalah kan. Dan kami juga terlibat
Dia secara tidak langsung lah dalam pembinaan tu. Jadi kita kena ada macam ni, ada lesen ke? Ada lesen memandu untuk kenderaan berat ada, dan lesen untuk menjalankan kerja pun ada. Oh, macam tu uh, ada apa-apa lagi yang ingin ada yang ingin ditanya lah. Saya mengenai dengan peminat ni ni macam kelas F lah. Ni kelas F, ya. Kami bukan kelas A. Kalau kelas A tu dia lebih kepada 2 juta ke atas. Oh, ya. Ni kelas F lah, dalam 500,000 ke bawah. Lebih kurang macam tu lah. Oh, macam tu Oh, ya, untuk kita itulah kelas F ni buat longkang di kawasan tu kelas F lah. Oh, macam tu. Macam mana ni dengan selain daripada tu apa tugas bidang lain? Bidang lain tu macam kita orang akan buat maintenance lah terhadap peralatan-peralatan aset-aset ni lah, macam excavator. Oh, semua maintenance sendiri lah, maintenance sendiri lah. Macam hydraulic ni, macam rantai, macam enjin ni kita hantar dekat ni lah, ada workshop ni lah. Oh, okey. Macam mana dengan cabaran dia dalam ni, mencabar jugalah dalam melaksanakan tugas kan. Kadang-kadang kita terkena dengan kawasan yang cerun kan, kadang-kadang membahaya juga. Kadang-kadang kawasan-kawasan yang sungai yang deras juga kan, kadang-kadang risiko untuk jatuh sungai tu boleh jadi juga kan. Ada juga yang boleh kemalangan jadi kita kerja yang penuh risiko lah. Okey. Untuk malam ni saya pun tak banyak benda yang nak tanya, sebab dia pembinaan ni kan, saya bukan bidang saya. Itulah bahagian pembinaan ni yang pentingnya adalah cerucuk dan struktur tu lah penting kena melalui proses pembersihan kawasan, lebih kepada dia punya cerucuk, lepas tu bangun tertulang, lepas tu pasang dinding, sampai siap lah, sampai ada CF. Tapi kita ni setakat ni kita hanya proses, kita pembersihan kawasan je lah. Kita tak ada lah sampai habis proses pembinaan tu. Okey. Setakat ni lah kita punya broadcast pada hari ni. Mungkin kita akan jumpa lagi di hari-hari yang mendatang. Jumpa lagi dalam podcast kita yang lain. Okey, saya sudahi dengan wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.